guys, Roka Rocky di sini. Ya, selamat datang ke channel saya, Roka Rocky. Kepada mereka yang masih belum subscribe kepada channel ni, jangan lupa tekan button subscribe kat bawah tu sebab dia mudah dan juga percuma. Terima kasih saya ucapkan. So, dalam video kita kali ni kita akan ke Lita Elite dekat Lebuh Raya Elite sana. Sebab YS Chong Motor dia ada buat satu track day khas untuk dia punya customer-customer dia. So selain daripada track day khas tu, diorang ada bawa 2 biji MT25, Yamaha MT25 untuk kita test ride. So jom. Dia Yamaha MT25 yang terbaru daripada Hong Leong Yamaha. Saya dah test dah tadi, memang terbaik dia punya feeling dia memang A lah. So sebelum tu kita walk around dulu. Korang tengok dulu, kita walk around. Aduh, ini dia pakai tayar RS10 tayar ni bukan tayar standard. Tayar ni dimasukkan sempena test ride hari ni. Memang padu Bridgestone RS10. Kalau korang tengok secara asasnya motor ni sama je macam R25. Kalau kita tengok enjin dia pun lebih kurang sama, memang sama lah R25. Yang bezanya dia dah naked kan. So kita tengok bahagian naked je lah. Sebab yang bahagian belakang ni bolehlah saya katakan hampir sama dengan Yamaha R25. So yang berbezanya motor ni naked, bahagian depan je yang berbeza So lagi satu benda yang berbeza adalah ABS. Nampak gigi-gigi tu kan? Tu gigi-gigi ABS. Ini pun ABS system lah. Tu sensor ABS. Tu sensor ABS. Duit panas. Ada gigi-gigi. Sensor ABS. So ni salah satu perbezaan yang ada dekat motor ni lah, kalau kita bandingkan dengan Yamaha R25. Okey, sekarang kita tengok bahagian yang depan. So lampu depan dia ni berbeza tak sama dengan MT15 dan juga MT09. Memang corak yang totally different. Lampu kecil kat sini dan ada satu mentol besar jenahak kat sini. Korang tengok sini. So dekat sebelah tepi dia ni sama macam MT09 saya, tapi berbeza sikit. MT09 dia ada cover jaring kat sini, ini terbongkang. Angin masuk ke sini, lepas tu dia lalu masuk dalam sana, lepas tu dia pergi ke air intake, kotak angin lah orang kata. Dan seperti biasa motor naked tak menggunakan clip on. Dia pakai handlebar macam ni lah. Handlebar dia ni tak tinggi sangat, tak rendah sangat. Okey je, quite selesa juga pada saya. Agak selesa. Fork fork terbalik, upside down fork. Sistem belakang monoshock, step adjustment. Tu dia. So basically itu je yang saya boleh cerita pasal MT25 ni. Panas ni bro. Tapi boleh saya cakap lah handling dia memang sedap. Memang sedap. Jauh lebih sedap daripada MT09 saya. Itu saya boleh jamin lah 100%. Saya dah test tadi kehebatan dia dekat dalam track Elite ni. So jom kita pergi tengok best ke tak best. So seperti biasa, saya kalau review motor dekat Lita Elite ni memang saya tak banyak cakap sebab saya kena fokus. Kalau tidak saya ke laut nanti. Sebab pengalaman saya dekat Lita Elite ni adalah secara keseluruhannya dalam 3 jam saja macam tu. So Yamaha MT25 ni yang first thing saya dapat rasa tadi tu, dia punya brake brake dia sangat padu dan juga orang kata sentiasa ada lah. So tak adalah kita rasa macam brake tu ada ke tak ada ke. So yang keduanya, dia punya handling dia. Handling ni memang buat saya rasa seronok betul naik motor ni dekat Lita Elite ni. Sebab walaupun dia menggunakan suspension standard ni, dia punya performance dia tu memang terbaik. Memang cukup G2
Tak ada rasa jongkang-jongkit ke atau orang kata terlalu keras ke. Memang padu tengok nak ambil corner ketat-ketat macam tu pun tak ada hal. Ditambah pula dengan tayar RS10 tu memang lagi seronok lah layan corner. So ini kita on board dengan Sifu saya, Sifu Roger. So dia pengalaman dia dekat Lita Elite ni banyak jugalah, lama jugalah, dia dah banyak kali dah layan Lita Elite ni. So dia boleh bantai laju sikit lah. Bercakap tentang laju, power motor MT25 ni memang ada lah orang kata. Memang rasa macam motor 250 lah. Sebab seci dia pun 250. So macam mana kita rasa 250 yang lain-lain lah, lebih kurang lah dia punya feeling engine dia. Tapi top speed saya tak dapat nak test lah. Sebab Lita macam ni paling tinggi saya bawa pun gear 4 je. Sifu Roger ni boleh layan sampai gear 5. So top speed kita tak boleh nak test lah. Tapi saya rasa dalam lingkungan 180-190 kmh lah kot, maksimum lah kalau dah habis modi. Sitting position memang cukup selesa. Motor naked. Guys, memang terbaik guys layan MT25 dekat track Elite tadi. Kalau saya ni dapat chance training dekat track Elite ni setiap minggu sekali pun jadilah. Dapat pula pakai racing suit, saya jamin dah saya boleh improve time saya. Dapatlah saing-saing dengan Uncle Roger tu pun jadilah. So sebelum saya memberi pendapat peribadi saya secara keseluruhan tentang Yamaha MT25 ni, saya nak ucap terima kasih dulu dekat YS Chong Motor, dekat Cardinals Racing, dekat VRX, Maxima, iMoto, sebab bagi saya peluang untuk test ride Yamaha MT25 ni. Memang saya sangat-sangat menghargainya. Terima kasih saya ucapkan. So secara keseluruhannya saya rasa Yamaha MT25 ni sebagai motor 250cc memang dia punya package dia memang cukup memuaskan. Dan saya rasa kalau korang beli, korang memang akan orang kata have fun lah dengan motor ni. Memang cukup best. So sekiranya kalau korang mencari motor 250cc ni untuk orang-orang yang memang nak beli motor 250cc baru dan juga naked, saya rasa kalau korang letak Yamaha MT25 ni dekat dalam korang punya top list, memang tak menyesal lah. Pada saya memang cukup package dia. So guys, sampai sini saja video saya kali ni. Diharap korang terhibur dan juga dapat sedikit sebanyak info lah pasal Yamaha MT25 ni. Kalau tak dapat info pun at least dapat rasa apa yang saya rasa masa saya bawa motor tu pun cukup memang cukup best. Okay, kita jumpa lagi di next video. Bye.